Hello guys, welcome back to my channel, Missy. Welcome again. Okay, hari ni aku akan main game Nenek Tua Bangkit Buruk. Tengok tu ada Hinus. Oh my god, so menjijikkan lah nenek. Nenek, kalau nenek tak reti menguruskan diri, nenek beriwan lah, bernikah lah. Tengok ni dah lah macam astaga. Okay, let's play easy. Kita main easy dulu lah. Kalau korang nak yang hard, kita main hard. Okay, find a grandma cookies. Kita kena cari grandma punya cookies. Cookies ni apa anak-anak? Cookies ni lembu. Bukan. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram. Biskut. Okay, biskut. Ni tilam katil. Tilam lagi, katil lagi. Okay, ni katil grandma yang sedang tidur tadi. Kita buka pintu. Okay, ni macam granny game lah. Aku tak takut pun game macam ni. Relax je. Alah, game relax. Apa yang takut? Apa ni? Etik. Apa etik? Oh, nampaknya first mission kita kena cari biskut. Biskut raya. Sana ni makan makanan, jangan hanya dilihat. Oh, ni ada kerusi. Oh, nampaknya si tua bangka tu ataupun dikenali sebagai nenek tua perlukan benda ni untuk naik ke tangga. Nampak sangat tua. Tak apalah, kita tak kisah pasal benda tu. Yang sekarang kita kena cari bisikut. Di mana bisikut ni? Cookies. Di mana cookies? Aku tak suka sebenarnya main game yang ada jump scare ni. Korang tahu kenapa? Sebab dia tak guna. Tak perlu kita naik dulu. Aku nak kuatkan audios. Baru betul. Baru ada feeling melakukan. Korang ni apalah main game tak nak ada feeling melakukan. Sekejap. Macam mana nak ejah ni? Okay, kita pergi setting. And then kita kuatkan audio. Yeah. Woi, kuat sangat tu. Woi, ada orang kejut aku. Aku takut cuma ya, macam kita cakap, terkejut sebewaks. Okay, kita cari biskut dulu. Sini ya bro. Pecah nama dia ni. Susah ni. Biskut mesti dekat dapur, takkan dekat tandas. Kita ambil biskut. Cookies. Tak ada sekut ya. Dia nak sekut ya. Nenek, kau siap Allah. Mana mbaknya nama kau tu? Tolol. Weh, tali tunggang. Nenek, mak aku saya nenek. Nenek, saya janji tak kami biskut lagi. Nenek. Dek, so lepas kita cuma jalan point lembab lah macam ni. Kita ambil ni, kita akan dapat biskut. Dah, kita dah ada anak kunci dah. Cepat naik. Nenek ni akan lambat sebab dia naik kerusi yang pementah ni. Cepatlah sikit naik lah boy. Granny. Apa suara macam makcik 20 tahun? 20-an lah. Okay, kita buka. Okay. Nenek cepat. Woi, bukan dia dah ni. Nasib baik aku tak jatuh tadi. Woi. Di sini dah start escape dia. Woi, cepat Mary. Merry Christmas. Mary ke biskut Mary? Woi, aku dah nak jatuh tadi. Ui, nampaknya nenek ni memang tak pernah betulkan rumah dia Terleh main lompat-lompat gini. Sabar, jangan stres. Kita main stand by stand aja terus tadi. Syafaran, tepi sikit, jangan tolak aku. Aku sedang naik kayu dengan membosankan. Tu tengoklah kau, tak ada lompat. Ni, aku nak ajar mula-mula cari tempat untuk lompat. Tengok. Dengar dulu cikgu nak ajar ni. Tengok, kemudian lompat. Tengok kan? Berdiri dengan satu kaki, sangat pro. Okey, seterusnya sini.
Macam tu. Ni cara dia lompat. Anak weh. Macam tu. Tengok. Tengok pro kan ni. Yang cikgu yang mengajar ni pun pro lah ni. Sebab tak kau ajar kau. Cepat sikit. Lambatlah. Okay, kita dapat naik di sini. Meniti ni kena berhati-hati. Nama lagi Titi. Okay, so berhati-hati. Anak-anak yang nak main game ni kena berhati-hati kalau nak meniti dekat sini. Macam mana nak lompat ni? Okay, mengungkas pula. Lepas tu berjalan ke kiri, ke kanan. Ada sarang laba-laba. Makcik ni tak pernah bersihkan rumah dia ke? Okay, sekarang saya tak tahu kita dekat mana. Tapi yang pasti jangan pijak yang ni lah. Ni bukan nak tangkap tikus ni. Ni bapak tikus ni. Ni kalau aku tersepik ni, rongak. Tersepik. Botak, bukan rongak. Botak. Tersepik betul. Bahaya doh. Mengancam nyawa betul lah. Aku bukan tikus lah nak main sepik-sepik macam ni. Tupai lalu. Okay. Ni apa pula? Ni mesti alur trik ni. Lompat. Lompat sebaik tak kena. Lompat lah. Okay, dah lompat. Okay, so lompat lagi. Kita kena panjat sini dan panjat sini. Panjat lah. Okay. Sekarang kita dah hias. Ada mana? Duduk belakang aku so ni. Belakang lah. Mari ikut depan pula dah. Masuk sini kau. Mati-mati lah makcik kubur ada dah. Kau cakap apa? Mana ni? Jangan mati. Bla. Lelah tu. Ni kubur ada dah. Silakan mati. Aku nak pergi mana masalahnya? Tak boleh buka pintu ni. Ayah, kemanakah? A few moments later. Makcik sabarlah. Mana aku pergi mana? Aku pening kau ni. Get lah kalau dapat. Tak dapat lah masalahnya. Kau masuk kubur ni? Dah. Faham. Masuk kubur. Aku kena masuk kuburnya. Bukan kena ni. Salah tu. Makcik ni yang masuk kubur. Emotional damage. Entahlah. Bunyi. Singo. Bukan. Itu singo tadi bunyi. Entahlah. Okay, lompat sini. Korang lompat lagi. Lintas. Ni tengok aku soal. Dia terus tembak. Cek punggung. Korang kena berhati-hati dekat sini sebab di bawah ada duri yang tajam. Pasti mencucuk anda dengan sangat tajam lah. Okay, iya. Okay, hati-hati, slowly but badly. Okay, tengok. Sekarang kita dah naik lift. Cepat kau naik. Jom kita naik sama-sama. Tu kentut ke bunyi naik lift tu? Agak-agaknya tali ni yang rosak. Jangan kentut lah. Okay, sekarang kita dah sampai naik tangga. Kita naik tangga bersama Stajek ni. Stajek 65. Stajek. Nama kau Stajek aku naik atas tangga dah tu sebab tak jatuh tadi. Alik lagi. Banyok lah tangga pun. Okay. And then kita kena lompat pula kan. Betul lah. Menjengkelkan lah game ni. Tapi tak apa. Kita pro ni. Kita kena. Ni aku tak suka. Ni ni sekabut ni. Gelak-gelak boleh. Ada zombie pula dah. Gila makcik ni rumah zombie. Makcik ni. Bosan lah aku gak. Tepi sikit be, tepi lalu. Jalan mati. Be, tepi be. Ni sini. Sini. Jalan mati ni. Zombie. Aku tak tahu. Aku ikut hati ya. Mati. Ikut hati mati.
Mana petunjuk dia ni? Apa petunjuk dia? Mana kawan aku tadi? Kita ikut kawan kita ni. Kita ikut dia ni. Ikut dia ni. Aku rasa dia ni menunjukkan jalan yang benar. Ya Allah, jalan yang benar. Bawalah aku ke jalan yang benar. Janganlah menyesatkan aku lah dia ni. Gelak lah weh. Terangkanlah. Mau pula bawa aku ke jalan yang benar. Boleh tak? Jangan menyesatkan aku Sini. Aku rasa betul dah naluri kita. Jangan ikut aku lah. Okey. Aku dah agak kau bijak. Doh. Cepat. Ni kawan-kawan. Bak kata ustaz, kita kena ikutlah kawan-kawan yang membawakan kita ke jalan yang benar. Macam telefon ni. Ada pulak dia makcik tu. Saya aku kak. Cik rumah kau. Bukan. Makcik tu mari bang. Get orang lain lah. Tapi dia get aku. Aku muda lagi. Mungkin mu get jatang. Tak payah get ni. Cik apa kak? Hari slow ke cik bobe. Kan lelah dah. Aku dah cakap dah lelah dah. Ya. Bosek makcik ni. Woi, ni aku tak suka ni. Ni tak suka ni. Kena menita. Menyusahkan orang lah benda ni. Korang kena slow. Slowly but slowly. Kan jatuh tu. Kau gimana? Kamu aku gimana tadi lah? Yeah, boy. Menyusahkan anak bangsa betul lah. Aku tak suka benda ni. Korang kena relax main ni. Okey, satu tip nak jatuh dah. Satu tip untuk orang pro main ni, korang kena slowly lah. Macam aku main ni slowly. Pro-li macam tu lah. Tengok ni dah nak berjaya dah. Okay, let's tengok aku dah cekap pakai pro. Sikit kita jatuh dulu lah. Tengok ni. Wow, yes. Sekali lagi. Wow. Tak kena lompat. Aku punya pro tu sampai lompat tadi tu. Wow. Patuh. Okey. Aku dah cakap senang je. Korang tu yang tak percaya. Tengok kan dah percaya. Tengok. Dah ni. Ni muka aku lah ni. Ni masa muda-muda dulu aku pro main ni. Apa pula tu? Apa ni? Aku tak faham ni. Jauh weh. Tu. Naik ni wow. Ni motor. Bongok motor. Vroom. Ni lah orang tak ada lesen namanya. Wow, belok. Wow, yeah. Video dah panjang sangat sebab ni start dekat sini. Tapi aku tak putus asa kalau korang like, subscribe, komen yang nak aku main game ni lagi. Sebab apa? Sebab dia ni narik exactly-nya. Berjaya pula dah. Sikit lagi guys. Kalau korang nak aku sambung gini, jangan lupa tekan screen, like, share and apa semua lah. Jangan lupa follow me. Di situ sajalah game kita hari ini. Goodbye.